Rakyat meminta kerajaan supaya membatalkan jemputan Presiden Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan oleh Malaysia. Saya merayu supaya Datuk Seri Anwar membatal jemputan kepada Trump kerana dia adalah pendukung jenayah kemanusiaan yang sedang dijalankan oleh Israel ke atas Palestin. Pada ketika ini, Amerika Syarikat masih menghantar dana dan senjata serta memberi bantuan ketenteraan kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestin. Tangan Trump dan Amerika Syarikat bukan saja berlumuran darah anak-anak Palestin, tetapi mereka juga tidak benar sesiapa menghalang Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dan menghancur Gaza. Dengan membatal jemputan kepada Trump, kita akan menghantar mesej yang jelas kepada Trump bahawa dia seorang penjenayah dan pembunuh kanak-kanak. Manusia seperti Trump, walaupun amat berkuasa, tidak diterima di Malaysia. Terima kasih. Kami sebagai rakyat meminta kerajaan supaya membatalkan jemputan Presiden Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN